Hello guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Seram Kita. Korang, hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita ada 10 saat je untuk menyorok. 10 9 8 Weh, mana budak-budak ni weh? 6 5 4 3 2 1. So guys, hari ni kita nak pergi main sorok-sorok dekat dalam rumah aku sendiri pukul 12 malam. Dan macam korang tengok sekarang ni, memang pukul 12 malam dan kita nak main sorok-sorok dekat dalam rumah aku sendiri macam tu. Dan orang yang akan mencari kita adalah benda tu. Dan benda tu memang amat menyeramkan. So, budak dua orang ni sangat takut dengan benda tu kan? Afan takut tak? So, macam korang tengok sekarang ni, Afan dah sihat dan budak dua orang ni ajak aku main sorok-sorok tengah-tengah malam ni. So, tanpa banyak cakap, aku pun setuju dan kita akan terus bagi main sorok-sorok. Sebab apa? Sebab aku tak pernah lagi buat benda yang tak betul macam ni. So, korang dah bersedia ke nak main sorok-sorok ni? Dah bersedia dah? So, kita ada beberapa minit. Kita ada dah 2 minit. Kita tinggal 2 minit je untuk pergi menyorok. Dan habis je 2 minit ni, benda tu akan start cari kita. So, tanpa banyak cakap dan berlebih lagi, jom kita pergi sorok daripada benda tu. Let's go. Okay, sekarang kita nak pergi main sorok-sorok dah. Let's go. Kita ada beberapa minit je sebelum benda dekat dalam bilik ni pergi cari kita macam tu. So, let's go. Let's go korang, kita pergi sorok. Let's go, let's go. Sarah dengan Afan, aku harap sangat dekat rumah aku ni banyak tempat sorok. Sebab aku rasa dekat rumah aku ni banyak tempat sorok. Kita nak sorok kat mana ni Sarah dengan Afan? Kita ada beberapa saat je lagi weh. Kita ada beberapa saat. Kita ada beberapa saat je lagi sebelum benda tu cari kita. Aku rasa kalau dekat sini okey juga sorok. Okey, Afan sorok dekat sini. Afan duduk kat sini. Afan boleh duduk sini. Nanti Afan pergilah ke sana sikit, jangan bagi dia nampak macam tu. Okey? Okey, Sarah pula. Tempat nyorok Sarah pula. So guys, sekarang ni kita nak mencari tempat sorok Sarah pula. Bilik macam menyeramkan pula. Mungkin kalau aku yang sorok dekat dalam bilik ni okey kot. Aku rasa kalau aku sorok dekat bilik ni okey. Aku boleh duduk dekat belakang tilam ni. Memang dia tak jumpa lah. So, tak apa. Ni tempat sorok Iman. Sarah, jom kita cari tempat sorok Sarah dulu. Okey. Sarah. Okey, Sarah sorok dekat sini. Mantap. Aku ni memang pandai cari tempat sorok. Okey, Sarah sorok dah ni. Okey tak? Okey. Okay, Sarah sorok ni. So guys, Sarah akan sorok dekat bawah ni, dekat dapur. Tapi aku rasa tempat ni lagi terbaik daripada tempat aku sorok tu. Sebab, yelah, siapa nak jumpa dia dekat bawah tabletop ni? Iman rasa Sarah akan jadi orang last sekali yang benda tu jumpa. So, Sarah berdoa banyak-banyak lah. Sarah akan selamat, okay? So, bye-bye. Jangan tutup rapat-rapat. Dah kalau tak tutup rapat, senanglah dia jumpa. Kena tutup rapat lah. Tak nak? Apa benda lah Sarah ni penakut. Lepas tu kena biar terbuka macam ni. Boleh ke? Macam tu boleh. Nanti senanglah dia jumpa. Tapi tak apalah, Sarah jangan. Jangan buat bising je. Sarah diam je. Kalau Sarah buat bising, benda tu akan jumpa Sarah tau. Sarah tak nak benda tu jumpa Sarah tau. So jangan buat bising je. Okay, Iman tinggalkan Sarah kat sini. Okay guys, aku ada berapa saat lagi cukup ke masa aku. Okay, jom kita pergi sorok dekat dalam. Aduh, lampu aku tak bawa weh. Takkanlah aku nak pakai lampu ni je. Aku nak pergi ambil lampu aku je dekat atas. Aduh, ada barang aku tinggal pula kat atas.
lagi benda tu kat dalam rumah. Takkan aku nak duduk kat sini je. Tapi kita kena senyap-senyap. Jangan bagi... Adalah ada Afan. Sekarang ni aku ada kat dapur. Harap dia terjumpa. Weh, sekarang dia tengah pergi dekat Sarah. Afan, kita pergi tengok kat lain. So, ya aku tak boleh tolong Sarah weh. Sebab dia dah ada dekat situ. Jom kita naik atas dulu. Kita naik atas dulu. Masuk. Lari. Weh. Jom kita masuk dalam ni. Okey. Nak tengok ke mana weh? Nak tengok ke mana Afan? Weh, apa kata kita nyorok dekat sini? Tapi aku rasa macam aku tak muat sebab kecil je weh. Aku tak rasa aku muat nak menyorok atas tu. Tapi Afan mesti muat. Afan mesti muat. So, Iman angkat Afan pergi atas dulu boleh? Okey. Afan nyorok dekat atas tu kan? Afan duduk diam-diam je kat atas dah. Okay. Weh, tapi aku nak menyorok kat mana pula weh? Aku nak menyorok kat mana pula Aku dengar macam dia lah. Hari ni aku tengah nyorok atas almari. Iman tinggal aku. Aku harap benda tu tak jumpa aku. Weh, dia pergi dekat Afan weh. Aku harap sangat dia tak jumpa lah Afan. Sekarang ni Afan jangan bunyi je. Kalau Afan berbunyi, Afan cakap ke, walaupun slow, mesti dia akan jumpa. Aku rasa dia dah jumpa Afan lah. Sekarang ni aku rasa macam dia dah jumpa Afan lah. Tapi tak tahulah, aku kena pergi check dulu. So, kat mana benda tu? Benda tu dah tak ada lah weh. Aku tak tahu dia pergi mana. Aku tak nampak pula dia turun bawah tadi. Yang aku nampak dia masuk bilik ni tadi. Tapi Sarah macam mana? Aku nak pergi tengok Sarah dulu ke aku nak pergi tengok Afan? Sebab aku rasa benda tu ada dalam bilik ni. Sarah, Afan. Weh, korang tolong aku buat pilihan korang. Aku tak tahu nak pilih mana satu. Aku nak tolong Sarah dulu ke aku nak tolong Afan dulu? Sarah dekat bawah, tapi aku tak tahu keadaan dia macam mana sebab aku nampak macam benda tu dah jumpa Sarah. Afan pula aku tak tahu dah jumpa lagi ke tak sebab aku tak nampak pula benda tu dalam bilik ni. So sekarang ni aku buntu. Korang tolong aku, korang komen dekat bawah sama ada aku perlu tolong Afan dulu ataupun aku perlu tolong Sarah dulu. Korang komen dekat bawah So sekarang ni aku nak buat pilihan dulu. Di daun keladi, siapa dulu yang menjadi? So kita tengok Afan dulu. Afan, aku tak tahu dia tak ada kat mana. Afan okey tak? Afan, mana Afan ni? Afan tak ada weh. Afan, mana Afan? Weh,
cari Sarah dululah. Sarah, korang tengok. Ni dia punya kain. Habis bersepah rumah aku. Sarah? 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 Oi. Mana budak-budak ni weh? Mana budak-budak ni weh? Sarah? Afan? Sarah? Afan? Tak ada weh. Terkejut aku nak kabur tadi. Afan? Tak ada. Tak ada weh. Sarah pun tak ada kat sana. Ke dekat atas weh. So sekarang ni aku nak naik atas balik. Sebab aku tak jumpa mana Afan dengan Sarah. Afan? Sarah? Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously.